Kita mengalu-alukan semalam diumumkan bahawa untuk DE, peruntukan pembangunan Sabah untuk tahun ini ditingkatkan lagi kepada 6.9 bilion ringgit. Itu DE. Dan salah satu komponen penting dalam belanjawan persekutuan ini saya melihat adalah komitmen kerajaan persekutuan untuk membantu kerajaan negeri Sabah bagi menyelesaikan isu legasi yang telah berlarutan sekian lama, iaitu ketidakstabilan bekalan air dan elektrik. Kita tahu kedua-dua bidang kuasa kawal selia kepada dua komponen ini. Air memang daripada dulu di bawah tanggungjawab negeri. Elektrik pula satu ketika dulu apabila Malaysia ditubuhkan memang negeri. Tapi tahun 1983 melalui Akta Federal, Akta Lembaga Elektrik Sabah, telah kuasa kawal selia itu telah diambil alih ke persekutuan dan kemudiannya ditubuhkan entiti Lembaga Elektrik Sabah itu dikoperatkan, maka tertubuhlah Sabah Electricity Sdn Bhd. Namun pada tahun 2024 melalui forum discussion MA63, saya Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab tentang Urustia MA63, bila mana Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil alih kepimpinan Kerajaan Persekutuan, immediately tahun 2023 diluluskan. Ada keputusan kelulusan, bukan lagi persetujuan prinsip, bahawa kawal selia tenaga ini akan dikembalikan kepada Sabah. Dan Januari 2024 telah dibentangkan beberapa kerangka perundangan di Dewan Undangan Negeri Sabah yang antaranya menubuhkan Suruhanjaya Tenaga Sabah Januari 2024, maka secara rasmi kawal selia tenaga itu dikembalikan kepada Sabah. Jadi maksudnya sekarang kedua-dua air dan elektrik adalah tanggungjawab kerajaan negeri. Namun mengambil kira kedua-dua komponen ini untuk menyelesaikannya menuntut kepada peruntukan yang cukup besar sebab ia isu legasi yang telah berlarutan sekian lama. Maka kerajaan persekutuan tidak lepas tangan, terus membantu memberikan komitmen untuk menyelesaikan masalah ini kerana bukan hanya paling penting untuk kesejahteraan rakyat, tetapi kedua-dua komponen ini juga adalah prasyarat kepada pembangunan ekonomi Sabah itu sendiri. Kalau tidak ada kestabilan bekalan elektrik dan air, maka sukar untuk kita menjana dan melonjakkan pembangunan negeri. Sambutan Diva Bali yang akan berlangsung pada 20 Oktober 2025 ini, KPDN akan meneruskan komitmen. Saya telah membentangkan dalam Jemaah Menteri dan Jemaah Menteri telah pun meluluskan supaya KPDN melaksanakan skim harga maksimum musim perayaan bagi Diva Bali 2025 yang akan berkuat kuasa 16 hingga 22 Oktober 2025. Kita laksanakan selama 7 hari, iaitu 4 hari sebelum perayaan, sehari 20 hari bulan itu masa musim perayaan dan juga 2 hari selepas perayaan. Jadi keseluruhannya 7 hari yang akan melibatkan 9 jenis barangan, tambahan 1 jika dibandingkan dengan skim yang sama pada tahun lepas. Jadi barang-barang yang terlibat dalam skim harga maksimum musim perayaan ini adalah pertama daging kambing biri-biri bertulang import, yang kedua tomato, yang ketiga cili merah, keempat bawang merah kecil India, seterusnya bawang merah kecil India jenis rose, bawang merah besar import, kacang dal Australia, kelapa biji yang hanya harga maksimum ditetapkan di peringkat borong dan juga kelapa parut harga maksimum di peringkat runcit saja. Dan pelaksanaan ini mengambil kira feedback pandangan daripada industri juga untuk memastikan mereka dapat melaksanakan tanggungjawab dan tidak memberikan kesan yang tidak memberi kesan kepada perniagaan mereka lah. Jadi dari segi harga itu kita duduk bersama-sama dengan mereka dan jenis barangan pun dan barang-barang yang telah ditetapkan ini adalah antara keperluan utama masyarakat kita kaum India untuk musim perayaan ini.